babu qaulillah, iaitu firman Allah Ta'ala. Qaulillahi Ta'ala. Ta'ala tu adalah sifat Allah Ta'ala zatiyah dan fi'liyah. Kedua-dua tinggi belaka. Zat Allah maha tinggi, yakni tinggi di atas sekalian makhluk. Pangkat dia dan kekuasaan dia pun tinggi di atas sekalian makhluk. Kesemuanya fauq, atas belaka. Nampak tu tak? Tu dalam mazhab salah kita berjalan gitu. Bukan kita dah ambil perkara yang dalam kocek kita dah kita tafsir Quran. Tidak. Yang kita rayak ni, apa yang ulama kita rayak, dalil besar sekali tak ada payah. Kita pakar ke tidak alim ulama, keputusan duduk di kita. Kalau orang kata kita ni pakar ke tak pakar ulama, anda nak jawab guna? Yang saya pakar tak pakar ulama? Pakar. Mana bukti keterangan kata kita pakar ulama? Ayo. Karena kita baca kitab ulama. Betul tak? Kita baca kitab siapa ni? Kitab Imam Bukhari. Bukhari itu alim ulama tak? Alim ulama. Maka bagaimana duk tuduh kepada manhaj kita kata tak pakai alim ulama? Ini adalah perkara yang bukannya benar yang benar.